Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta, salam bang, boleh tak buat video cara nak bunyi notifikasi duit masuk jika ada orang transfer ke akaun Maybank kita? Boleh tak bang? Terima kasih. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk aktifkan fungsi notifikasi bunyi macam ini jika ada duit masuk ke akaun Maybank anda. So, jika anda nak tahu caranya, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, macam biasa anda perlu buka aplikasi MAE Maybank di telefon anda. Dan kemudian dekat paparan utama akaun aplikasi MAE Maybank anda ini, untuk anda on ataupun aktifkan fungsi notification duit masuk ke akaun Maybank anda, senang je. Anda klik je pada bahagian setting dekat bahagian atas ni. Dan kemudian akan keluar paparan setting ini kan. So dekat bahagian bawah ni anda klik je pada bahagian notification ini sahaja. Lepas tu macam biasa akan keluar paparan 6 digit nombor PIN ini kan. So, anda perlu masukkan 6 digit nombor PIN aplikasi MAE Maybank anda di sini. Lepas tu akan keluar paparan notification ini. So, anda akan nampak bahagian money receive dekat bahagian bawah ini kan. So, anda perlu on ataupun aktifkan fungsi money receive ini je untuk anda dapatkan notification bila anda ada terima ataupun bila duit masuk ke akaun Maybank anda. So, akan ada bunyi notification bila duit masuk ke akaun Maybank anda macam ini. So, anda perlu tarik je bahagian button ini je untuk anda aktifkan fungsi notification ini dan akan keluar paparan message dekat bahagian bawah ni. Money is in. This is our special tone to let you know you have received money ini. So, dengan onkan fungsi ini, anda akan dapat notification macam ini. So, senangkan caranya. Jadi, setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.